Beratus ribu yang ada dalam akaun tuan-tuan dan perempuan tu, tiba-tiba satu pagi tuan-tuan dan perempuan bangun tengok duit tu dah tak ada. Boleh dapat tak duit tu balik? Jawapan dia, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan, tuan-tuan terjebak dengan penipuan scam, tuan-tuan termasukkan duit dalam akaun. Ni akaun termasukkan lah. Sedapkan bunyi dia tak sengaja. Tuan-tuan buat report. Tuan-tuan tujuan buat report tu dah dapat duit balik, betul? Masa tuan-tuan dan perempuan pergi balai buat report, duit yang tuan-tuan dan perempuan dah masukkan dalam akaun ni dah tak ada. Dah tak ada tuan-tuan dan perempuan. Ke mana duit tu pergi? Duit tu telah dipindahkan ke luar negara. Dengan cara apa? Melalui Bitcoin. Tuan-tuan, apa lagi pilihan yang kita ada? Pilihan yang kita ada ialah kita tanya kawan-kawan kita, macam mana kau tak pernah kena scam Macam mana kau boleh selamat daripada kena scam? Tanya dia. Jawapan dia, aku tahu ini scam sebab aku belajar. Aku tahu ini scam sebab aku dengar cakap Rahmat. Aku tahu ini scam sebab Rahmat dah bagi tahu kalau jawab call tak ada kena-mengena itu scam. Tuan-tuan dan puan-puan, handphone yang tuan-tuan guna tu, dia umpama sebuah kereta. Kereta ni, kalau kita nak bawa dia dengan selamat tanpa melibatkan kecederaan kepada kita dan juga kepada orang lain, kita kena belajar, ambil lesen, baru kita boleh bawa kereta dengan selamat. Sama juga dengan handphone. Bila kita ada handphone, kita kena belajar cara guna handphone. Apa yang kita boleh tekan, apa yang tak boleh tekan. Tuan-tuan, dekat handphone tu bukan semua benda boleh tekan, tuan-tuan. Tak boleh. Kalau tuan-tuan terima mesej,